training hard ni nak buat apa ni? Siap. Planning dia macam cakap itu, insyaAllah kita ada, saya sendirilah as a personal ada planning untuk golf tournament macam mana yang orang tahu sebelum ni. Ada 2 event amateur yang saya masuk lah untuk tahun 2025 ni. Jadi terpanggil juga untuk ada satu event besar untuk amateur dekat Malaysia ni. Nama dia Malaysia Open. Tengok ni, Malaysia Open. So event tu adalah 4 hari dan berjalan kaki. Itu yang saya nak merasai sendiri, macam mana di level profesional berjalan kaki 4 hari. Macam kita tahu golf jalan kaki 4 hari. Tapi inilah yang saya boleh fikir, yang saya tanya pro-pro ataupun yang dah biasa dalam dunia golf secara profesional ni. Banyak saya minta advice macam mana nak control the breathing, macam mana nak control hydration. Itu antara perkara yang penting lah dalam menggolf dengan berjalan kaki. Itulah satu, saya cuba dapatkan satu experience yang lain untuk diri saya secara personally untuk dalam dunia golf ni. InsyaAllah, saya cakap tugas kita adalah untuk bekerja keras, untuk berusaha. Yang lain Allah tunjukkan. Doakan saya lagi 2 minggu je.